Ustaz akan kongsikan rezeki wasilah. Penarik rezeki wasilah. Ini bila tuan semua pada 30 hari bulan 5. Lepas raya lah. Lepas kita dah lepas raya kan. Lepas raya dah korban semua. Ni kita nak cari duit pula. Kita dah korban lembu. Kalau korban lembu bagian. Sekali lembu mahal tu. Satu bagian pun ada yang 700. Kalau 700 kurus tu nampak tulang kita. Nampak tulang rusuk ke lembu kalau 700. Dulu contoh RM100 dan RM100.5 nampak tulang kita. RM200, RM200.5 nampak gemuk lah sikit. 300. Sekarang ni RM700 nampak tulang kita ke lembu. Kurus tuan tu dia. Kalau yang RM1,000 aman. Jadi kita dah keluar banyak. Tuan-tuan semua, ni Ustaz akan kongsikan satu amalan itu. Penarik rezeki mendekat. Okay, penarik rezeki ni wasilah ni telah diamalkan oleh oleh ulama-ulama dan semua, ulama pondok macam tak Syekh Al-Qadri. Syekh Al-Qadri ada menjelaskan dan semua, barang siapa yang ingin dimudahkan dalam mencari rezekinya dan semua, barang siapa yang ingin diberkati dalam usahanya, dan maka dia hendaklah berdoa memohon kepada Allah Taala dengan mengagungkan namanya. Nama apa? Anda Ustaz kongsikan. Anda pendek tu nama tapi super pendek, super pendek. InsyaAllah. Yang sekarang ni Ustaz banyak nak kongsi penonton semua itu amalan yang pendek-pendek, tak panjang-panjang. Sebab ramai anak murid Ustaz pun, Ustaz panjanglah Ustaz, banyaklah kena-kena. Ni tak ada, pendek tapi memang bagus untuk nak tarik rezeki. Dan tak kira anda siapa, anda tasri, tun apa semua, kalau nak ni amal, boleh-boleh. Tun ke, Datuk Seri ke, siapa dah, tak kisah. Tuh ke, apa semua boleh. Dan kalau kena YB ke, Exco ke, apa-apa teman-teman, tuan-tuan boleh join untuk dapatkan amalan ni. Tambahkan kita sekarang ni, kita kan dalam keadaan kekangan kewangan, minyak naik dah, tak pernah turun pun minyak. Dia dah kita naik, yang naik ke kepala lah minyak angin. Minyak angin. Itu aja tuan semua. Jadi Ustaz akan kongsikan kepada tuan-tuan semua, itu amalan penarik rezeki wasilah. InsyaAllah tuan-tuan, amalan ni telah diuji oleh ulama-ulama, oleh ulama yang mana memang telah terbukti dapat menarik rezeki anda. Amalan pendek tetapi memang hebatnya untuk anda menarik rezeki. InsyaAllah kita jumpa pada 13 bulan 5 jam 9 malam dalam penarik rezeki wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.